Nabi kata man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi bi'asyara atau kama qala. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Selawat daripada Allah maknanya Allah ampunkan dosa kita. Jadi kalau ada yang kata 1000 kali, 5000 kali, itu lebih baik. Ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Lebih banyak kita buat lebih baik. Lebih banyak kan jarang. Tapi hak Nabi kata, sekali je selawat ke aku, 10 kali Allah ampun dosamu. Nampak? Jadi kalau kita ada nak pergi jalan jauh, Tok Imam. Nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur nak pergi. Siapa di tu Kuala Berang ni, Haji keting dibuka gate tau. Ambil tasbih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siapa bukit besi sipang sebeh 500 tas selawat boleh. 40 km. 10 minit tu. 10 minit tu tu aja tu bukit besi 10 minit tau. Saya test tu 10 minit. Volkswagen GTI. Meta 240 230. 10 minit. Kereta biasa. Nampak? Setengah jam lah 25 minit. Betul tak? Jadi kalau sekali je Nabi kata sudah Allah selawatmu 10 kali, panggil perbanyakkanlah. Jadi ulama kata buat 1000 kali, 5000 kali untuk menggalakkan kita. Faham lagi?